Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi abang-abang semua. Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala bagi kesihatan yang baik lagi kepada saya, rezeki dan juga rahmat, InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay, untuk pagi ini 27 bulan kita nak buat rondaan sekali lagi di Jalan Timur Barat, iaitu Jalan Inggerit Jeli, untuk buat pemantauan keselamatan. Saya dipahamkan pokok tumbang 2-3 tempat. Bila kita tanya pagi tadi pun masih lagi pokok tu masih ada, dan kalau ada orang nak buat tu Alhamdulillah. So pagi ni kita memang nak pergi fokus kepada tu lah, tapi kalau kata ada masalah apa-apa, InsyaAllah pemandangan lepas saya akan bantu juga. Minta tolong main tampan ni kat lubang ni, terus sangat ni, dalam ni tak siap 2-3 biji kereta je terjun lah. Dah betul dekat live bila tu lingkuk kereta orang, lingkuk kereta orang. Saya buat dulu lah, yang mana saya mampu. Memang tak boleh kalau tak tutup lubang ni, rasa tak boleh pergi orang ni. Guna apa yang ada, cangkui-cangkui ni, siang kat orang. Alhamdulillah, tak jatuh dah teruk gedebum-gedebum macam tadi. Okay, kita cuba nak bantu abang ni. Bateri tak tahu ada problem apa, tapi tak boleh start lah. Kita dah jam start dah. Ini level dia, bateri dia masih lagi kong. So kita akan bagi towing gas lagi, InsyaAllah. Ya. Okay, try lagi. Okay, start. Tak boleh. Saya dah pokok tumbang lah. Lokasi lepas air bandun, pokok tumbang. Nak buat kerja kawasan ni risau kok. Sebab tu kawasan gajah. Ni kawasan gajah. Dan tu nampak tu tempat gajah turun. Please jangan marah pada pihak JKR ke apa ke. Sebab mereka pun mungkin tak tahu, tak ada orang report. Kebetulan saya lalu, saya tolong buat lah, InsyaAllah. Alhamdulillah, abang ni dia tengok saya di TikTok, so dia berminat. Lagipun dia seater rider. Buka lah muka tu, mana boleh. Buka. Taji. Abang nama abang? Dari Matampo. Jadi dia tengok saya, kebetulan hari ni di ronda, dia kata alhamdulillah rezeki jumpa saya, dia kata. Alhamdulillah selesai dah pokok tadi. Alhamdulillah, syukur Cik abang tu tolong saya. Ada juga orang yang hati mulia, hati baik, tolong saya buat kerja. Okey, itu je. Okey, so kat sini kita dah turun ke Batu Melintang. Kebetulan masa kita turun tadi, bas yang kemarin rosak punya masih lagi ada dekat lokasi, dan ada 2 orang yang sedang menunggu. Saya tak pasti tunggu apa, sama ada dia orang ni tunggu backup ke atau apa, tak tahu lah. So kita dah beli makanan sikit dari orang. Kita tak tahu dah lama mana dia duduk kat situ, akan lama mana duduk kat situ. Jadi tak apalah, kita beli air dan juga kita beli nasi untuk mereka lah. Mana entah mereka lapang, tunggu dulu pagi tadi ya, tak ada bantuan makanan ke apa kan. So kita belilah bagi dia orang. InsyaAllah kita akan paskan mereka harap-harap mereka ada di lokasi lah. Okay, terpaksa kena patah balik ke Batu Melintang. Tak jauh Batu Melintang, ada kereta rosak, dia minta tolong Semana ada Indes tarik telefon jalan lah. Petang ni sebenarnya saya dah nak balik dah. Tadi kita dah turun ke Jeli, so saya nak patah balik lah. Tapi sebabkan dah sampai sekerat, tiba-tiba ada panggilan telefon minta tolong lah. Sebab dia orang punya pipe siapa tu tercabut. Baru ni kena UMK, sebelum tu kena Universiti Sultan Azlan Shah, hari ni pula kena USM, Universiti Sains Malaysia. Masya Allah, universiti semua saya kena. Okey, tak apalah, kita tolong yang mana patut. Okey dah. Okey, baik. Memang totally memang nak balik dah tadi, tapi
Bila ada macam ni tak jauh, kita duduk tak jauh kan, jadi patah balik lah.